Okay, cara-cara nak mencegah gastrik. Sekarang ni bulan puasa, bulan puasa kan, macam kata Yang pertama tadi adalah kena sahur. Lewatkan sahur tu. Dan makan secukupnya masa sahur lah. Buka puasa, macam saya kata tu, mula-mula makan sikit dulu. Solat maghrib, orang makan biasa. Okay, lepas tu biasanya kita tarawih kan, 20 rakaat kan. 20 rakaat tu kan. Okay. Kalau lepas tarawih tu kita moreh kan, moreh tu kalau boleh jangan makan heavy lah. Sebabnya kita nak tidur kan. Sebab untuk orang yang ada gastrik dengan GERD ni, dia kena makan heavy tu seelok-eloknya 3 ke 4 jam sebelum tidur. Kenapa macam tu tau? Sebab kalau bila kita makan, bila makan masuk dalam perut, masa tu lah asid keluar nak azam makanan kan. So kalau masa kita makan tu, bukan makanannya dengan asidnya penuh. So kalau kita tidur, kita baring kan, lagi senang asid kat atas. Lagi senang buat masalah. Dia macam dia teruk. Kata makan 3 jam sebelum tidur, dia makan tidur. Itu bahaya. Itu tak boleh tidur. Kena at least 3 jam lah.